Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini kita nak review satu produk daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy Tab S10 FE. Okay, so yang ni lah dia punya tab. First kali jom kita tengok keliling tab ni. Ni skrin hadapan tab. Okay, lepas tu dekat bahagian bawah dia ada macam connector. Tu tiga titik tu untuk kita connect dengan aksesori, contoh dia macam keyboard Samsung. Okey. Lepas tu di sebelah kanan ada USB port. Tak zoom pula. Okey, USB port. Dan ada speaker. Di sebelah kiri pula ada satu lagi speaker. So dia ada dua speaker. Dua speaker. Sini adalah untuk letakkan memory card, boleh support sehingga 2TB. Lepas tu dekat bahagian atas dia ada power button, merangkap juga fingerprint, volume up and down, dan dia ada yang ni dia punya, saya rasa dia punya mikrofon lah. Mikrofon dia ada 1, 2 dekat atas, kiri ada 1, dan itu je lah sesa mikrofon. Kiri tu dekat bawah lah, bahagian bawah. Ok, mikrofon dia. So belakang pula tengok ada satu je kamera. Kamera ni kamera 13 megapiksel. Dan biasanya kita jarang lah guna kamera dekat tab, biasa kita guna handphone je. Tapi kalau nak guna, masih boleh pakai lagi untuk ambil dokumen dan sebagainya, atau kecemasan. Dia ada Samsung dekat, tulisan Samsung dekat belakang ni. Dan ini adalah warna biru. Jadi warna biru dia ni lebih macam biru yang tak terang lah, biru pastel. Okey, itu saja di bahagian belakang. Kalau yang ni tengok ni, yang lain-lain ni adalah line antena. Dan di bahagian depan dia ada skrin 10.9 inci IPS LCD. Ni ada kamera. Untuk siri FE dia tak bagilah skrin AMOLED macam siri tablet S10 yang lain lah, Ultra ataupun yang Plus. So atas ni dia ada satu kamera selfie. Kamera dia agak, orang kata apa, wide angle juga. Saya try buka kamera. Okay, inilah kamera hadapan untuk kita nak buat video call dan sebagainya. Okay, kalau kamera belakang, ni kamera belakang. Kamera belakang. Okay, jom. Biasanya kalau kita beli tablet ni, dia perlulah ada pen kan. Jadi untuk S10 FE ni, dia dah bagi pen secara bundle lah dalam package. So ni adalah pen dia. Pen dia sangat selesa lah untuk pegang, sebab dia ada macam bersegi-segi sikit macam ni. Rasa macam pegang pensel yang biasa, lebih macam pensel. Okey, ada lambang Samsung kat situ. Ada lambang Samsung. Susah sikit nak zoom. Okey, Samsung. Okey, pen ni dia tak ada Bluetooth. Jadi kita tak perlu charge lah pen ni. Untuk kita punya tablet ni, pen ni kita boleh lekatkan di dua tempat. Di tablet, sama ada kita letak dekat atas ni, ada magnet macam ni, atas tablet, ataupun kita letak di bahagian belakang ni pun ada magnet juga. Okey, macam tu. Okey, tablet Samsung ni saya beli S10 FE ni, saya beli waktu dia ada orang kata pre-launch. Jadi dapat juga keyboard, casing keyboard daripada Samsung. Tapi sebenarnya yang ni dia, kalau tengok dekat sini, dia memang tulis lah provided by Samsung C&T Taiwan Corporation. So tapi dia jenama Itfit, dia bukan jenama Samsung. Dan connect casing yang keypad ni
dia connect menggunakan Bluetooth lah. Dia tak gunakan orang kata adapter dekat bawah ni, dia tak guna, dia just guna Bluetooth. So keypad penuh dan dia ada trackpad juga dekat bawah ni macam laptop. Dan dekat tepi ni dia ada orang kata apa, button on off. Dekat tepi ni ada on off, dan USB Type-C ni adalah untuk kita charge Bluetooth keypad ni. Dia perlu charge lah. Dan untuk kita nak orang kata apa, lekatkan ataupun attachkan kita punya tablet ni, dia hanya perlu letak macam ni dan kita akan tekan. Okay, so masuk elok. Dan saya dapati agak susah jugalah untuk kita bila dah masuk dalam orang kata apa, casing ni, nak keluarkan balik memang susah sebab kita kena cungkil ataupun kita kena longgarkan bahagian ni. Memang dia ketat lah, dia macam agak ketat lah nak keluarkan balik. Saya rasa dia punya cara build ni agak kurang, orang kata apa, kurang praktikal. Tapi dah diberi percuma ataupun dalam bundle, kita terima je lah kan. Dan kalau tengok kat belakang, okay, ada tempat ataupun kawasan untuk kita letakkan pen tab S10 FE ni dekat situ. Okey, cuma dia tak ada penutup lah, jadi hati-hatilah jangan bagi hilang atau menjatuhkan pen ni. Walaupun dia agak, magnet dia agak okey, tapi mesti kena hati-hatilah. Okey, kalau kita nak bagi dia stand ataupun berdiri, just tolak ni macam ni dan kita letak atas meja macam ni. Saya angkat sikit. Okey, letak dia macam tu, stand macam tu. Jadi kita boleh adjust lah, nak bawah lagi ke kedudukan dia, ataupun kita nak bagi dia berdiri macam kedudukan seolah macam laptop. Cara nak unlock dia, kita boleh gunakan biometrik ataupun cap jari. Dekat power button ni boleh setting. Nombor 2 kita boleh setting juga kita punya face unlock kat sini. So ada dua cara lah, ataupun cara biasa kita guna number, ataupun kita guna screen pattern lock. Itulah cara-cara untuk kita unlockkan tab S10 FE ni. Dan dia punya keypad ni bagi saya selesa, elok je. Contoh, kita ambil satu dokumen. Okey, cuba kita type. Kita boleh type. Sedap lah untuk tekan, tak ada masalah untuk tekan keyboard dia. Selesa. Dan kalau kita nak tulis pula, guna pen, boleh tulis pilih pen. Saya cuba terangkan sedikit. Dan untuk pengetahuan semua, skrin ni dia maksimum terang dia adalah 800 nit, yang mana agak terang lah untuk satu-satu Galaxy Tab. Dan sebelum saya lupa juga, saya nak bagi tahu yang tab ni dia ada water resistant IP68. Bagi terang sikit color. Okey, IP68. So tulisan menggunakan pen ni memang sangat-sangat responsif, tak ada delay. Okey, kita boleh, kalau nak padam pun, lupa tadi nak tekan. Kalau padam, pen ni dia ada satu button kat sini. Kalau kita tekan, dan kita boleh terus padam lah sebenarnya. Betul tak? Baik. Pilih pen, okey, tekan dan dia boleh padam. Okey. So pen ni memang
best lah untuk kita nak lukis dan sebagainya. Ni lukisan anak saya. Okay. Kalau kita nak buat multi window, kita boleh gunakan multi window. Contoh, sebelah kita nak letakkan notes. Okay. Dan sebelah lagi kita nak buka contoh internet. Contohnya nak ambil gambar ni. Drag aja. So boleh masukkan ke dalam notes kita, gambar otak, dan bolehlah tulis dan sebagainya lah. Okay. So sangatlah berguna lah untuk pen ni. Ataupun kita nak adjust dia punya size screen pun kita boleh ubah. Size setiap window tu boleh ubah. Dan kalau kita nak masukkan satu lagi application, boleh masukkan aplikasi ketiga dekat tengah-tengah ni. Contohnya kita nak masukkan kalender. So dia ada 3 window yang terbuka, boleh ubah-ubah. Okay, so mungkin saya boleh tunjukkan sikit, nak tunjukkan sikit video. Mungkin kita boleh play video, nak tengok speaker. Sekejap. Kat YouTube. Sekejap ya, kita cuba buka satu. The Laughing Cow, world's leading cheese brand, introducing crispy breadsticks and creamy. So itu sample sound. Dan kalau kita nak cuba kita play satu video 4K. Okay. Quality kita boleh sehingga 4K. Internet pula slow. Saya turunkan sikit lah dia punya walaupun dia screen LCD, tapi dia punya grafik bagi saya sangat-sangatlah memuaskan lah, baik ya. Dia boleh view sehingga 4K, tapi internet dekat hostel ni agak slow, jadi saya play untuk 1080p je. Ini pun agak slow.
Walaupun dia LCD, tapi warna dan semuanya grafik ni bagi saya sangat-sangatlah sharp lah. Dia punya keypad ni, yang dia bagi ni, kita tak boleh nak asingkan keypad ni. Dia dah melekat lah. Jadi kalau beli S10 FE Plus, baru keypad ni dia boleh diasingkan daripada casing ni. Tapi untuk S10 FE yang biasa, keypad ni adalah melekat lah, tak boleh diasingkan. Okey, itu contoh video. Okey, itulah sedikit lah yang saya review sikit tentang Galaxy S10 FE, Galaxy Tab S10 FE. Bagi saya satu pembelian yang okey, sebab ni adalah tab orang kata apa, mid range, bukannya tab flagship macam S10 Ultra ataupun S10 Plus yang harga dia lebih daripada 5K. Jadi yang ni adalah tab yang boleh katakan pemilik. Saya akan letakkan link di ruangan komen. Siapa yang nak beli boleh tekan link tu untuk tengok harga, dan kalau nak beli bolehlah guna link yang saya sediakan di ruangan komen dan description. Ada apa-apa soalan tanya boleh tanya di ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab selepas ni. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.